Ni konten dah ni. Boleh ke tak ni? Boleh. Boleh ya. Tak kena main. Hi guys, welcome back to the Sembang Sempoi Terjang. So hari ni sebenarnya kita nak interview sikit seorang artis Malaysia. Kita tanyalah dia. Macam nampak dia tadi kat situ. Ni Ni konten dah ni. boleh ke tak ni? Boleh. Boleh ya. Tak kena main. Siapa nama? Patut saya tanya abang dulu kan. Nama saya Eric. Orang kenal sebagai Eric Fuzi Flow 88. Dalam Flow 88, siapa yang paling bermasalah sekali? Nampak? Dia buat tak kenal. Siapa Tapi yang soalan paling- dah ready dah untuk 88. Akram. Akram. Apa yang dia buat? Dia nakal. Macam mana nakal tu? Tak adalah, dia nakal lah. Dia bukanlah menyusahkan pun. Okay, cuma Akram ni dia nakal tu je. Abang ni dia single ke? Mana nak tahu dia artis ni dah tak single ke? Ramai orang suka ke? Macam mana? Istilah single tak single tu hanya dapat ditentukan apabila sudah mendirikan rumah tangga. Ada awet ke, tak ada awet ke, still single. Ni Itu maksud saya. Dia dah kahwin baru boleh declare tak single. Itu tips lah untuk remaja-remaja kat luar. Betul. Kan. Bang ada apa-apa nak shout out tak yang untuk new project baru ke yang sekarang tengah working, yang akan release later album ke? Okey, sekarang ni filem lakonan saya sedang ditayangkan di Pawagam bermula 27 November hari Oh, tu. Filem Klepet lakonan Dia Ashraf, Merki, Terasa, saya, Abang Jowi Daun, Nami dan ramai lagi. Selebihnya just follow media sosial saya ataupun band untuk tahu kat mana lokasi-lokasi show kita orang. Abang rasa abang ni famous tak? Saya mungkin dikenali ramai tapi tidak digilai ramai. Tidak digilai ramai. Saya berlakon dari kecil, ada yang kenal, ada yang baru kenal. Sebab bidang saya berubah daripada berlakon masuk ke muzik, masuk ke lawak dan semua. So dia campur grup ni. So mungkin dikenali ramai tapi belum tentu digilai ramai. Adakah abang berhasrat untuk digilai oleh orang ramai? Gila tak nak. Cukup sekadar orang kenal, hargai kita. Nak minta orang minat kita, hormat kita, nak minta orang appreciate kita, tak boleh. Kita kena do something, barulah benda tu yang akan datang sendiri. Eric Fuzi, Flow 88. Jangan lupa support everything about him.